Jadi bapak-bapak, mari kita sama-sama menjaga dek mencari dunia dan sampai lalai lo apa yang telah diwajibkan Allah. Ana diwajibkan Allah sembahyang 5 kali sehari semalam. Aku jangan sampai tinggal di ulah bau. Sebenarnya kalau kita ranungi pak, sembahyang ko 5 menit tu lebat wang. Pemomang duwe. Azan orang pukul 1:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti awak selima. Campaan tajak diambuang lagi yang buka baju buruk berangkit awak kamu saji. Ko indak bana kamu saji mak mandi awak di tapian. Awak bersihan tuak sembahyang dua leh. Sudah sembahyang dua makan awak, sudah makan mak lanjutkan kerja kembali. Mungkin ibu bapa kota katu lah para petani pak bu akan membawa keberkahan lah usahanya. Sangene hasil dapat padinya mak tapi duit tanam. Gelisah ndak ada, iruk pikuk ndak ada. Sebab nan sembahyang tu mama juga pak pokok dalam mengalih. Kalau ada pokok mak untung datang. Tapi nyampang mengalih tabak pokok jangan diaruk labu ketibu. Ya bu, pak pengen mengalih pokok nak do. Mau tuang ketibu. Pokok sana do. Ya bu, ya bu. Nak do ke ratinya mai badai wala lain mak kalau nak do semayang. Ya bu. Sebatang pohon daunnya indah, lebat buah serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Asam kandi, asam galugur, katigo asam siriang-riang, menangi mayat di pintu kubur, menyesal diri tidak sembahyang. Daun kemomo di tepi parit, jatuh malayang lasilarunya, walau setinggi langit, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tak ada gunanya pak. Ya bu, oh jikalau tinggal sembahyang zuhur, azabnya Allah datang beransur, mayat diazab di dalam kubur, daging dan tulang menjadi hancur. Jikalau tinggal sembahyang asar, karena enggan ataupun engkar, panasnya kubur rasa membakar, tiada lagi tempat berkisar. Jikalau tinggal sembahyang maghrib, di dalam kubur tanah menjepit, mayat menangis menjerit-jerit, semakin lama bertambah sakit. Jikalau tinggal sembahyang isya, karena mengikut nafsu dan hawa, segala nikmat yang diterima akan ditanya lalu disiksa. Jikalau tinggal sembahyang subuh, karena tak mau mengikut suruh, di dalam kubur hancurlah luluh, merasa sakit seluruh
tubuh. Jekola tinggal solat yang lima, murkanya Allah tiada terkira. Diam di bumi Allah tak reda, carilah Tuhan selain Dia. Kau balik ni mak. Ya mak. Tu mak kuat-kuat mak. Lagu namanya mak kuat-kuat. Ada nama kuih. Ya. Ya mak kalau didendang itu tuai lalu mak. Tu syair. Orang dulu kan mak bersair sadonya. Sembahyang 5 waktu, rukun 3 balik, pakaro iman, 25 nabi, bersair orang sesuatu mak. Sainggonyo orang-orang sesuatu tu dapat kaji sadornya. Bama kalau dapat nyoba lagu sador dia. Ya nak? Nabi 25 tu berlagu orang sesuatu tu mak. Ya per mak. Nabi 25 orang tu dapat mak. Walau mak mengecil sentiang dah. Hanya kadang tuan sentiang loh kan. Dia sentiang mariang. Nabi 25 dan tu je. Ya Allah. Terima. Terus. Jadi yang pertama, keberkahan usaha tu akan hilang apabila awak dalam berusaha tu lalai apa yang telah diwajibkan Allah. Tuak, yuk kita jago andanya mama, pailah mengalih, pailah kamajo, tapi nanti bawa katu kuah, yuk dapat kita jago, kita pelihara dan supaya supaya nak berkah usaha awak tu. Bukan banyaknya yang kita cari, tapi keberkahan yang paling penting. Yang nomor 2 ibu dan bapa, keberkahan usaha akan datang apabila dalam berusaha tu mak awak tidak merugikan orang lain. Jadi dalam berusaha jangan merugikan orang lain. Kalaulah merugikan orang lain awak dalam berusaha tu mak akan hilanglah keberkahan usaha. Kini kamannya orang berusaha tu mak merugikan orang lain. Contohnya Pak, contohnya berusaha pun merugikan orang lain. Contoh ke sawah dulu. Awak ke sawah dicorohan dari sawah air ke sawah sekarang-kadang. Air ke sawah dan kau mati. Kau berusaha merugikan orang lain. Nyak tu. Nyak air kau bagi je lah. Jangan dipakuk sawah air ke sawah orang. Kau sawah orang lah kadang letak sawahnya berair. Itu contohnya mah di daerah Batu banyak peninjauan tu, aku masih peninjauan nak. Kadang-kadang apa-apa tu lah kucing-kucing rundu air. Ya. Kini nyo pairo jam 8 gua lah main teh tu. Lah di pokok ini sabi-abinya air seorang. Nyo pai beko. Siapa ninggal nanti bolu abi kupak lah. Di pokok lah ke sawah lain. Jadi mak lah sama jahit ni sadoalanya. Tu namanya berusaha lah merugikan orang lain awak. Apanya? Airku kita bagi lelok. Kalau sekarang kali ku air mak bagi 2. Separuh untuk sawah awak, separuh untuk sawah orang. Jangan dipokok mati sawah orang. Ba? Nyo nak sawah dah. Ayo, kalau dalam nak nyoba sawah tu boleh ya. Yang kadang-kadang kan baru-baru air banyak nampak dah bohong. Baru-baru air ko banyak made tu kulikai masyarakat ko. Hanya di pokok matinya ke sawah orang. Tua. Tu namanya mak bau saolah merugikan orang lain. Sawah kan capek kadang dia. Capek kadang capek. Itu contoh kita basawar nak. Alema usaha yang merugikan orang lain.
Umpamanya mama dia papa sama mengalih nasi. Oh, dia mata bu. Kita nak manci berkau sawo nak. Supaya nak berkau sawo awak sama-sama bakadai nasi. Kadai si anu tu sangat raminya nampak dewa. Silih berganti orang datang pai mapi makan pun lapak nampak awak manuang dia ni. Timbul curiga dalam hati. Alah ni dipakai pajak tu. Ramina kadai dan sama-sama nasi dan jualnya. Aku nak muat. Ndak lalu dandang dia digurun ke ditanjaan. Ndak mungkin secara layak dibatin dan laluan. Dan ciong dukun galang cinya. Lah, adik buswati pengkawalannya mak bau sawo merugikan orang lain. Nyuantan kabaji ke kadai orang tu. Dinantian orang laluan yang pukul 3 perak siang mak anak patut kadiantan keingkin. Supaya nak langang kadai nasi ko. Pindah orang berbalajo ke nyolai. Namanya kok mak bau saolah merugikan orang lain. Nyampang kau jual bali jual wak. Ramina orang pergi makan ke kedai nasi awak. Tapi wapak keberkahan sawo kau tak dapat dah wak lelo. Baca kak dia wak bakal panjang tu manyo mak aku berkau sawo dengan keadaan Allah. Nyobanyo kau sama-sama makan nasi awak ibarat ibarat lampu mak. Patarang lampu awak satarang-tarangnya. Bagai macam cara awak menarang lampu awak. Konado nan murah nan mahal di Bali awak pokoknya lampu awak tarang. Nan lampu rang ndak kita padami dah. Mudah tu awak congkok main layang-layang mak. Dianjuang layang awak tinggi kaling hijau pak rancak lenggoknya. Tagak tali tagaknya. Tapi nan layang orang jenis kedua lah. Nyalo Allah palito awak satarang-tarangnya. Palito orang jangan sampai dimatikan. Kini banyak orang tak kata mak. Dan lampunya tarang, lampu orang mati ni. Kadanya rami, kadang orang langang ni. Kolah babuik kubaji segala macam. Bantan bagai air mai ke tempat orang kadai itu. Amu nyampai menampu air mai, mak. Dicampur segala nan busuk, segala nan hanyi. Banyak tu kabaji tu sambur agamnya ramun itu mama. Jangan cibo-cibo lo mak takatulai. Cibo lah buih dah mama parangai nan takatu dikutuak tunalah. Dia kira menganguarang dalam neraka. Banyak orang takatu kini mama mau ngecik mak. Ambo kan banyak pak bu, kadang-kadang bu mau beli kadai. Kadai nasi di Jakarta, Pekanbaru, kadang-kadang kamu pergi mubik bu. Kadang-kadang kadai nama tu sudah dibuat sambal ayam bagoreng atau ayam gulai. Sajam sudah babuai cuma mengarayu ulik nanti banyak. Banyak kadai nasi ulang nama itu. Tua tu diulah permainan sihir setan ibu apa-apa. Tu parangai namanya. Dia aro awak ka jual bali awak niayo kadai urang. Jual bali bana awak pulapakna awak mengalir tapi keberkahan akan diangkat oleh Allah. Kalau lah diangkat keberkahan tak ada tinggi duit awak lain. Banyaknya piti awak tapi baca kak tu mah nak do guna mah. Ina. Piti ratusan juta tapi tengah rumah awak mencongkut kucing janjiang. Bakulah lihat encik matu mengecek ke bini. Main tangan, main tarajang. Para banyaknya ribu apa seorang wanita yang tersakiti. Kan tinju penggagaraman kau lelaki Allah tak? Bola kesakit itu. Mangana uang ke tangan ni. Nak taluan tangan gayanya lai. Enak. Di pulang na Syria ke agak di badan pinang ke tempuak. Manga orang di tangan ni doa. Ya bu, apa nak sabananya ku akulah. Jadi kuku banyak tak diketahui di orang mama dia pak. Asa ka mangali sajo, baun tuan nang kadang, ba jual bali nang kapul apa. Samantaro kita ndak mengaji. Kaji lah lebih dahulu mak. Nak kita kaji. Jangan de ulah bau sawo tu kita merugikan orang lain. Ya bu. Ya mak. Hari dah tarang bala kak.
Ha? Iya tarang ah. Lah nampak dia mau gunung panjang ah. Tapi ya tak katu janji dulu nah. Mengaji kita tarangnya biar kalau tarang ayo sudah lah ya dia tarang lah. Yo, dah laki sudah do laki hari tarang kita katu ke jiwanya. Yo, ambo patuh ka mama dia papanya dia tarang. Kalau umur dipanjangkan Allah di lain kita besu enak. Ya bu, kanak-kanak kajian bu malam kini utang bu banyak ke mak mah. Napa tamu ciri dah mukmin limo ciri mu sampean. Nang kedua keberkawan sautu akan datang dengan nampak macam kita kakok dua. Lalu sampai bu tinggal dua lah. Dapat kalau mak hari siang kalau mak banyak. Udah awak kami minum kopi. Cucu kai sekolah bagai. Kau terang hari luar kau apa mak. Lu biar CD kau bini dan di masjid orang kau air masak ke lah aje. Kalau biar CD tu mah jambul tu tanya mak. Apa ni dengar rumah mah. Anak kau nak kaji kursi tu lah. Patut kau masak dulu masak lagi lah. Dan kape berburu ke kau aje. Jadi mama ada bapa dari ambo, mak ambo mengaji. Ambo tak katu je mengaji nyopak. Oh, pulang pak tak katu je ni. Mendauk daram je ni. Nama entah singguang lah. Kau panik ke mama sakit hati nak usah lah bu undang biasa di tu nanti nak pada duit dan borok. Oh, karena biasa di tu mengaji nak usah yang bawa mai le pak pengurus. Nanti. Cak di rumah dia le mak sudah main subuh meleluk le. Dia nak bagi makan borok. Ui. Ina. Dia nak bagi kambo. Nah, alhamdulillah kalau nak bagi akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.